Ini adalah siri kedua aduan berkaitan dengan sebuah syarikat yang disyaki telah menawarkan saham pre-IPO, yang mana kita syak bahawa saham ini ataupun syarikat ini tidak mendaftar dengan mana-mana agensi ataupun regulator, sama ada Suruhanjaya Security ataupun juga Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Dengan menggunakan imej-imej yang dikaitkan dengan agama Islam, dengan menggunakan penasihat-penasihat syariah, pelabur-pelabur percaya bahawa melihat kepada ikon ini, seorang ikon yang agak terkenal dan banyak menjalankan perniagaan-perniagaan yang berkaitan dengan hartanah, agak terkenal di sosial media, menyebabkan mereka percaya kami ingin meminta kepada pihak Bank Negara Malaysia selaku agensi yang mengawal selia Akta Perkhidmatan Kewangan Financial Service Act untuk menyiasat jika ada kesalahan ini di bawah Seksyen 137(1) yang dipanggil illegal taking deposit. Saya melabur daripada tahun 2022, iaitu bulan 8. Selepas dalam berapa bulan tu dia ada buat juga pembayaran, tetapi pembayaran tu tak banyak lah, dalam berapa persen saja. Setahun kemudian macam tu lah, dia ada buat pembayaran juga, tetapi tak seperti mana yang dijanjikan. Setelah buat pembayaran, resit pun tak ada bagi. Dan yang saya paling kecewa, kita orang tak dapat agreement perjanjian, apa yang kita tak ada, macam buat perjumpaan ke apa semua tak ada, meeting apa semua tak ada. Dan pernah berapa kali cuba untuk membuat perjumpaan tersebut, tetapi asyik dibatalkan lah. Rasa dalam 2-3 kali dibatalkan. Kerugian saya adalah RM30,000. Saya pesara swasta dari Terengganu. Saya melabur sebanyak RM60,000 lah. Sebab melabur tu berpengaruh dengan penampilan yang ditunjukkan. Sebab tu dengan penasihat syariah semua tu yang dikenali ramai. 2 tahun selepas melabur tu barulah dia declare dia nak bagi keuntungan lah, sharing keuntungan sebanyak 5%. Tapi pembayaran hanyalah 2.5%. 4-5 kali janjilah nak kata bayar hujung bulan, lepas tu bulan depan, lepas tu tak pernah ditunai lah. Bila kita buat our first press conference, syarikat tu dapat tahu dan dia menawarkan penyelesaian lah. Instead of kita nak bawa benda ni ke pihak berkuasa yang lain, dia menawarkan penyelesaian. Dia akan bayar sekian-sekian lah. Tapi janji tu pun tidak dipatuhi. Tu menunjukkan pihak dia tu memang tak serius pun langsung untuk return balik kita punya duit ke apa ke. Dia hanya nak melengahkan masa ataupun mempermainkan kita sajalah. Dia datang berunding, dia sendiri yang bagi satu statement pernyataan tarikh-tarikh bayaran. Yang pertama pun dia tak bayar ikut apa yang dijanjikan.